bagaimana hukum takbiran selama bulan Zulhijjah ini? Apakah perlu digemakan di setiap masjid? Syukran. Masalah takbiran. Untuk takbiran di hari raya Aidil Adha, itu bermula daripada malam hari raya tu, esok tanggal 10 Zulhijjah. Malam ni tanggal 9 Zulhijjah. Jadi malam selepas maghrib itu dah boleh start takbir. Jadi malam 10 Zulhijjah itu dah takbir sampai hari terakhir tasyrik, hari ke-13. Takbir di mana? Di anytime. Di mana-mana tempat, di mana masa boleh takbiran. Cuma pastikan takbir kita jangan mengganggu orang awam. Tambah lagi mengganggu keselesaan orang awam, comfortable orang awam. Kadang-kadang orang awam nak rehat, lepas tu kita buat dengan takbir yang keras, tambah lagi pakai mic. Ini menyebabkan nanti terganggu orang luar. Ini tak boleh dalam Islam. Kita tak boleh mengganggu orang Muslim apapun caranya, walaupun kita tengah beribadah kepada Allah. Jangan buat gangguan. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab. Orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat sementara mereka tak ada apa-apa kesalahan, maka sungguh mereka dah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Allahu taala alam bissawab.